Kalau rumah sudah siap, kapos mozaik dengan awning. Cantiknya. Halo guys, hari tu kita janji lepas rumah sudah siap di rumah sih, then I bawa Yola pergi tengok apa yang kita buat dan rumah ni akan jadi macam mana. Okay, jom. Okay, rumah hari tu kita nampak sini memang original lah. Dan kita dah siap semua mozaik, pasal ceiling, semua fikir. Cantik betul. Okay, so sini hari tu tak ada bilik, dan kita sini tambah satu bilik. Bilik pun besar juga ni. Okay, lepas tu sini hari tu kita satu bilik air, sekarang kita buat jadi dua. Dalam pun sudah kasih mozaik semua. Okay, nampak cantik lah. Yang penting sini tapur. Tapur kita pun sudah buat tabletop lah. Okay, so sini pun besar juga. Okay, semua sudah mozaik. Okay, jom kita tengok atas. Tengok dia punya bilik, semua sudah cantik, sudah cat semua. Dua bilik sudah cat. So sekarang ni sudah jadi 3 bilik lah. Bawah 1, atas 2. Oh my god. Wow. Okay, so korang ada yang rumah condition, ada yang rumah buruk ke, atau nak pakai duit yang cepat ke. Okay, jangan risau, hubungi kami. Kami sediakan untuk bantu anda. Saya Ayum tahu. Terima kasih.